Beginilah keadaan manusia, begitu ramai sedang tawaf. Tawaf sunat boleh buat video. Tawaf sunat boleh buat video. Kalau tawaf tak sunat tak boleh. Tapi beginilah keadaan manusia, begitu ramai. Haji Aid? Ya, itulah. Ramai betul lah. Tapi sebenarnya Amazing. Dekat ya dengan kat Kuala. Dekat ya. Awak dah nak pergi ke Mekah ke, Ji? Tengoklah je sikit. Standby dah ready ke? Alhamdulillah. Nampak muka berseri tu. Nampak muka. Tu sebelah tu? Ini semua ni. Hei, kita ni bekerja dalam umrah, Jod. Benung jauh nampak? Teringat kampung. Teringat kampung ke apa? Alah. Takut. Dia nak pergi Mekah kan? Lupakan kampung sekejap Itulah kampung kita. Poker ke? WhatsApp siapa? Nervous tu pasti. Nanti separuh jalan kita nangis sama-sama Haji? Semua selamat. Jangan takut, Ji. Benda kena hadap. Dan naik bas tu maknanya kena hadap je. Tawakal je, ya? Haji? Semoga semuanya berjalan lancar, insya-Allah. Amin. Amin, ya Allah. 6 jam lebih ni. Iyalah. WhatsApp girlfriend ke? Insya-Allah. Baik. Ni? Baru dia bawa. Jangan WhatsApp boyfriend Haji, tahulah anak 10, relax lah. Sabar Bapak kau lah? Suka? Ya Allah, Tuhan. Kamu? Kita sebagai lepas umrah yang makbul. InsyaAllah, amin. Amin. Awak apa ni? Perjalanan yang indah banget Mu'tamar. Mu'tamar. Perasaan tu memang berdebar lah. Tapi nak macam mana? Kita pilih jalan ni. Jadi kita kena redha dan kita terus fokus istiqamah. Dan insyaAllah kita sampai Mekah dengan selamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bergerak meninggalkan kota Madinah ni. Kita sampaikan salam terakhir kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita dah lambat kan? Ya, betul. Dan kita pada bas ni umrah di Mikat tadi. Ini terus ke Mekah, insya-Allah. Tapi sebelum itu kita akan berhenti berehat di penantian hari Nahar, makan hari. Baik. Awak buat apa je? Awak tak buat apa-apa ke? Ngaji? Baik. Awak nak yang baik ya? Kita bertabiah melakukan amalan sunat. Kita ihram. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Kita berhenti sekejap dekat air mana tadi untuk makan dan juga solat jamak kafar Zuhur dan juga Asar. Waktu sekarang baru pukul 2.22. Waktu sini so, kita makan, betul kita sambung lagi perjalanan. Lebih kurang dalam 3 jam lagi. So, salam baitullah. Jom. Ni pun ada orang jual-jual buah juga. Buah apple, buah limau, macam-macam ada. Kan? Macam jual honey, jual macam-macam.
Tak tahu dalam ada jual apa. Oh, makan apa je? Kita makan kacang panjang tu dengan kacang tanah dia goreng. Dan dia ada kari lah. Kari kentang, ayam. Awak memang telan je. Aku dah Bedal lah. Bedal lah. Saya memilih ni, dah lama tak lalu R&R, selalu pula. Saya dah lama tak singgah R&R menuju ke Mekah ni. Saya rasa lah makanan-makanan orang sini ke macam support member lah. Ya. Support member. Kambing kari sedap lah. Mantap. Ya. Jadi Wanikmata lakawal kalam sarikalam baikalam sari hamdan Wa ni'mata lakawal mulkala syarikala. Alhamdulillah. Selepas 6 jam kita menaiki bas dan sekarang kita dah sampai ke Masjidil Haram. Kan, jadi sampai pun masih lagi belum masuk waktu maghrib. Alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Tempat yang paling kita rindu dalam dunia. Kan? Terima kasih Allah kerana menjemput saya lagi sekali tahun ini. Kita diberikan rezeki untuk stay di Safa Tower. Kita pun tak sangka hari ni kita kat stay Safa Tower. Jan? Alhamdulillah kita dapat hotel. Ada tiga lift. 521. 502. 502 Wangi. Bilik dia wangi Jan. Aku tengok pun dah tahu dah. Kerja hotel bertahun. Dah cakap tadi 502 sana. Ini bilik kita Jan. 502 nah. Al Safa Hotel. Ya. Okey, Buka lah pintu. Buka. Okey. Kita tengok. Tengok buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ahli kubur. Okey, tekan. 1 2 3. Oh my god. Wow. Saya tidur sini lah. Saya tidur sini pula ah. Ini tinggi asal hotel. Astagfirullah. Tengok ingat dia tak ada buku novel, terus baca Quran. Yup. Macam biasa Ikut sama. Ikut sama tadi. Ikut sama dekat apa? Yang sana. Sana. Dia musuhnya. Yelah, biarlah. Okey. Dah roll yang Cantik tadi. Dah Tak sangka pula kita dapat bilik yang semewah ini. Sekarang ni waktu isyak di Mekah. Dan sekarang ni imam tengah baca di Madun. Kita tengok atas. Jom. Kat sini pun dia ada ni kan. Ada air. Dia tingkap lah. Okey, mantap. Nampak lah tapi tak nampak apa. Mantap Tadi kita dah tengok hotel, dah tengok bilik. Sekarang ni kita pergi restoran dia dekat Safra ni. Nama dia Diwan Restaurant.
Lain macam restoran. Wow. Wah, memang sedap lah. Ya, 502. Sini mana boleh? Kita dah sampai Safwa ni. Makanan ya Allah ya Tuhan. Tuhan bagi rezeki. Kau main rezeki kita ya. Besar betul ya. Apa ni? Rezeki Ya Allah. Awak pula? Alhamdulillah, syukur sangat. Syukur Sekarang kat mana kedai mana ni? Barbershop Safwa Hotel. Dah siap umrah semua siap. Alhamdulillah. Sekejap. Kepala dia kita tengok dengan kepala dia. Sekejap je. Siapa ya? Oh iya jadi. Hahaha. Oh ya lah, tak lah tu. Jauh. Kompak kopek kepala. تبعت الرئيس عندك الرئيس تبعت الرئيس تبعت الرئيس تبعت الرئيس Oi, يلا يا عم اهل المنسف Hello. يلا يا عم اهل المنسف تبعت الرئيس dah botak ke brother? Hello, botak? Okay lah. Okay, good. Oh, memang lah. Aku malas botak, aku dah ambil satu je, malas. Banyak kali orang botak dah. Okey Ji. Allah. Sihat. Aduh. Saya dekat sini, saya dekat Mekah kan. Baca sikit ni. Ya, saya dekat Mekah ni. Tanah halal. Tanah haram. Saya doakan dia sihat. Baca kat ni. Ha? Apa? Baca kat ni. Jadi dia Allah. Nampak ni? Kita berada di Al Safwa Hotel. Lobby yang cantik. Sini tengok lobby yang cantik. Kan? Lobby yang cantik, ada orang tertinggal sejadah. Siapa punya sejadah aku pun tak tahu. Kan? Dia punya reception yang handsome. Tengok macam mana reception handsome. Kan? Okey. Setelah puas kita makan, kita relax dalam bilik dan tadi kita tengok lobby di apa tu? Hotel Safwa. Sekarang ni saya berada di tengah-tengah kota Mekah ni yang di antara Clock Tower dan juga Masjidil Haram yang di situ ada Kaabah.
Dan pastinya malam ni, walaupun sekarang ni pukul 10 malam, orang sentiasa ramai je. Macam-macam manusia ada. Itulah dia. So anda semua nak datang sini bila lagi? Doa banyak-banyak. Mana tahu tahun depan ataupun bulan depan, mungkin lepas raya anda kemari. Doa banyak-banyak. Mesti sampai. Korang mesti sampai punya. Selamat pagi Tuan Haji. Pagi Ji. Dah breakfast pagi ni. Okey, betul. Breakfast ni sangat banyak. Saya ambil ni lah salad, strawberry, ham. Awak macam Mak Saleh lah makan. Dengan butter. Ni dia ada sikit turkey punya ayam. Oh yo. Sambal dan sebagainya lah. Okey, so yang terbaik. Ni Mak sibuk ni, aduh, sibuk terus. Tambah gilik. Tambah gilik. Mak gila. Serius lah. Lime ni pakai untuk kepala dia. Tapi memang banyak sangat makanan lah sini. Kan? Saya macam biasa dah, semua orang kata, orang marah saya kenapa cawan nak apa? Tiga sebab dia panas. Jadi kita tarik sikit. Dia tarik sikit. Oh jadi Sedap lagi. Ni benda buat makanan apa ni? saya macam biasalah pagi Lombumi. kena croissant. Sebab tadi croissant. Croissant jam ada. Oh, mama letup jam. Ada bak. Dah jom makan. You kat mana? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah Apa yang berlaku di Jabal Rahmah? Pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Setelah berpisah berapa tahun? Lama lagi. Tak tahu lah berapa tahun. 300 hingga 600 lebih kurang macam tu lah. Ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 600. Tapi di sini lah. Jomlah kita jalan. Kita dekat mana? Kita dekat Jabal Rahmah bersama dengan ni. Apa asal tak mandi kot? Asal tak mandi? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dekat Jabal Rahmah. Pastinya hari ni dengan cuaca yang baik, yang cantik. Kalau mereka yang berada di sini, berdoalah sebanyak mungkin kerana di sini dah tempatnya pertemuan antara Adam dan juga Hawa setelah lebih kurang 3 hingga 400 tahun terpisah dan mereka bertemu di sini. Dan saya doakanlah sekiranya anda sampai sini, kita doa banyak-banyak, moga jodoh kita berpanjangan, jangan tambah jodoh lagi, cukup apa yang ada kan. Berterima kasih kepada Allah kerana limpah kurnianya saya dapat kemari lagi sekali. Okey, kita akan jalan-jalan tengok apa yang menarik kat sini. Berumrah lagi sekali ke? Buat sekali lagi? Baik. Syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah. Oh, nak buat umrah lagi ke?
Betul. Rajin awak buat umrah Doakan saya. InsyaAllah. Kan? Awak semua macam penyanyi ya. Ya, betul lah. Penyanyi ya. Saya ambil rekod saya sendiri. Dia dah buat. Ni. Sini Haji. Haji. Yalah Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita nak melakukan umrah sekali lagi. Betul. Kali kedua. Yang ni saya nak buat untuk sunat tawaf lah. Ya betul. 7 keliling lah, insyaAllah. Betul. Dua dah buat dah. Tengok depan dia. Oh, ramai orang. Ramai orang ni. Kita cubalah apa yang kita cakap ni. Kita rasa dia punya getaran ni lah sebenarnya. Getaran kita ni. beritahu. Baik. Kan? Betul tak? Ya. لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hari ni kita dapat bersolat asar betul-betul depan Kaabah. Biasa kita tengok dekat sejadah, depan ni betul-betul. Betul Ya Allah. Depan betul-betul ni. Ambil. Kita sembahyang asar kat sini hari ni. Panas sikit pun tak apa. Syai area. Ya, betul. Kita akan masuk ke situ. Jen, nak cakap sesuatu? Alhamdulillah. Hari ni saya dapat sembahyang asar depan Kaabah. Memang amazing. Alhamdulillah, syukur. Lain-lain dengar cakap abang. Ha? Lain-lain dengar cakap abang. Dengar cakap. Kita nak buat apa? Kita nak buat tawaf sunat ni. Bawa tawaf sunat. InsyaAllah. RM20. Tapi petang-petang untuk asar tak ramai sangat manusia. InsyaAllah. Cubalah. Okey, jadi kita start lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilhamd. Ramai manusia. Begitu ramai keliling Kaabah. Ni dah pusing yang pertama. So nak pergi tengok dia sebenarnya tapak kaki. Dia tengok. Tengok Jen. Pergi tengok. Sawat. Pergi tengok. Sempat tengok. Selit. La haula wa la Selit. quwwata billah. Selit dah. Pergi selit. Pergi tengok. Pergi tengok. Tengok tapak dia. Pergi. Pergi tengok. Tajam. Allah. Tengok. Nampak tak? Nampak? Okey dah. Jom. Tajahnya ke kita. Apa? Dia tajahnya ke kita. Biasa lah tu. Mari. Beginilah keadaan manusia, begitu ramai sedang tawaf. Tawaf sunat boleh buat video. Tawaf sunat boleh buat video. Kalau tawaf tak sunat tak boleh. Tapi beginilah keadaan manusia, begitu ramai. Haji Jan? Ya, betul lah. Ramai betul lah. Tapi tu amazing. Dekat ya dengan Kaabah. Dekat ya. Wow.
tawaf tu kita minum air zam-zam menghadap Kiblat. Kaabah. Alhamdulillah. satu benda yang amazing. Lagi lah. Kiblat. Dah tu. Minum. Depan dulu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita berada di Kota Mekah. Hari yang keempat. Hari keempat lagi. Hari keempat Hari keempat untuk kita berjalan-jalan. Dan plan kita hari ni nak pergi ke Bukit Qadamah. Qadamah yang dikatakan ada binatang yang dibela oleh Abu Jahal. Tapi kalau tengok depan ni, view dia nice. Okay, kita nak naik ke Jalan Ajiat, di mana Jalan Ajiat ni memang tempat ramai lah orang datang duduk kat sini lah. Orang duduk kat sini ramai melalui Jalan Ajiat ni. Jadi kita nak naik atas untuk cari private taxi untuk bawa kita pergi ke Bukit Qadamah. Okay, biasa jalan kat sini. So beginilah keadaan kita. Bumi Mekah, orang bagi makan bumi parti pagi. Nampak? Dan hero-hero yang agak lambat ni. Jom. Biasa cepat 1 jam. Beginilah keadaan di Kota Mekah pagi-pagi. Ada yang nak minum? Minum air zam-zam, ambil. Air zam-zam silakan. Berhenti sekejap untuk minum. Berhenti Oh, tak nak minum? Dah ada. Ambil seteguk ni. Terbekas kau pun boleh. Dah, yuk. Yuk. Okay, kita nak teruskan perjalanan kita untuk pergi ke cari handsome ni, handsome. Inilah dia jalan Ajiat di mana ramai orang dekat sini. Yang ada dekat sini macam-macam aktiviti pagi-pagi. Sekarang pukul 9.19 pagi. Beginilah keadaan busy-nya di sini. Kan. Ni dia orang ada jual SIM card. SIM card. SIM card nak jual. Oi. Jalan terus. Kita jumpa kat atas. Kita dah naik taksi Abang Handsome ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I am from Yaman. Yaman. Okey. Kita nak pergi ke Mount of Qadamah ni. Mahal juga harga dia, 110 satu kereta. Tapi nyaman kan? Best 20 each 20 real each. Kan? Boleh lah. Boleh. Kalau ni nak pergi ke tanah suci ni payahlah lebih. Betul. Kita nak tengok macam mana perjalanan dia pergi ke Mount of Qadamah. Oh my god. Kita masuk apa benda ni? Burung. Terorong. Your name? Your name Majduddin. Come again? Majduddin. Mas Majd.
مجد الدين. Mejdatin. نعم. Oh. Mejdatin. Zaki. زكي. ما شاء الله. Fendi. فندي. Fendi. Jihan. جيهان. ما شاء الله. My name Jihan. Amar Jihan. عمر جيهان. And Hafizul. حفظوه. We are brothers, we are family. فاميلي كله. ما شاء نعم الله. نعم. الله بركة فاميلي. آمين يا الله. إن شاء الله إن شاء الله فاميلي حج. Yeah. إن شاء الله. Haj. Awak nak cakap sesuatu ke dengan view atas ni? Ha? Masya Allah. Masya Allah. Berdebu eh. Inilah kota Mekah yang anda tengok. Inilah kereta yang kita sewa. Okey. Okey Ni pemandu dia. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Kita jumpa lagi, kita sampai lagi tempat ni. Tempat yang diberi nama Jabal Khadamah. Yang dia punya background ataupun backdrop dia tu sangatlah magnificent. Kan? Tak mahal lah kalau naik Grab dalam, kalau naik 5 orang ni dalam 100 lah. Okey lah. Dengan keadaan view yang cantik. Dan nice lah, susah nak kita nak cari view yang macam ni. Kena naik bukit baru cantik. Jian. Ya. Mari. Masya Allah. Allah Akbar. Tak ada apa nak diungkapkan. Betul. Subhanallah je lah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Hari Jumaat kan besok. Awak nak iron baju. Tak apalah, kita iron baju dulu supaya standby. Ni budak ni baju aku dah ironkan dah. Semangat kita sini. Semua dalam hari. Siap. Kita pergi semangat ni ni. Semain dekat tower lah. Dekat Majlis Haram lah. Yang satu ni dah berselubung ke apa? Oh tak. Dah Jumaat. Apalah. Korang semua dah siap. Aku bunyi je lah sekali. Rokok. Ahmad. Besok Jumaat. Awak hari-hari makan sedap je. Amin. Alhamdulillah. Macam-macam Hari makan ni. yang keempat ni duduk dekat Mekah ni. Memang terbaik. Allah Akbar. Syukur. Cukup eh. Awak Fendi? Makan non-stop. Makan orang tangan. Orang kaya, amin. Ya Allah, macam-macam ada. Sup ada, ni ada. Lengkung pun ada. Saya macam biasa lah. Saya akan ambil air panas dulu. Sebab saya dah nak beratur. Beratur panjang. Jadi saya ambil air siap-siap dulu. Lepas tu relax. Tak lama sampai habis. Betul? Kan? Okey, boleh pergi dulu. Zaz. Wow. Wow, Jian dekat mana? Orang kita dekat mana tak, dekat Gua Iraq. Alhamdulillah, tu pun Bukit Cahaya. So kita tengok view dia dulu. Alright, Berani ke ni? insyaAllah. Okay, aku rasa macam akan naik, insyaAllah. Alhamdulillah. Naik, 624 640. 640 meter. Okay, sama 2 kilo lah kalau jalan dalam 1 jam, insyaAllah. Kita guide dengan dia orang punya ni, tim-tim dari Singapura. Kejam masak gambar semua orang. Right? Nak lagi ke?
Alhamdulillah sampai juga ke gunung. Soalan nak daki ke tak? Apa? Nak mendaki ke tak ni? Sini Lens. Oh. Tengok gaya, ni nampak gaya macam separuh jalan ni. Nak naik ke? Nak naik ke ni? Nak naik ke ni? InsyaAllah. Nak naik ke? Yeah. Pasti boleh. Semangat memang. Saya lagi semput. Bang, orang kata mendaki tak boleh isap pipe. Sikit lagi. Okey. Tak apa lah. Dia kata, oh brothers. Dia ambil gambar. Yang ini pun sibuk ni. Orang tu apa? Apa? Dia sibuk je, dia sibuk. Ya betul tu jalan dia. Go. Alright, macam biasa, laluan untuk menuju ke Gua Hira memang macam ni. Ramai manusia, tak pernah tak ramai. Ramai saja. Kan? Tapi dia tempat dia memang dah happening sekarang ni. So happening. Lagi nak naik. Nak naik, tapi dekat sini ada macam diorang main unta bagai. Apa nak main unta? Boleh? Kita tak mau kan? Okey. Sure, 45 minutes naik, 45 minutes turun. Is that enough for you? Kena cepat Tapi ni tadi pas lagi bagus tu. Okay, go. Ni bau ni bau kencing unta. Jadi diam-diam sudah. Smells like nice smell kan? Padan buka kat bawah. Jad. Cakap tunggu abang kau. Hembat lah dia bang. Hembat lah dia. Kita nak menaiki Gua Hira ni. Tak tahu kali berapa saya dah naik sini. Tapi semangat je lah. Tapi tak tahulah boleh ke tak. Kita tengok dulu. Okey. Masih tinggi Masih tinggi lagi. Kat sini ada visitor ni tu. Kami dari tim Maizak Event Entertainment ucapkan Assalamualaikum. Apa khabar anda? Kita berada kat mana? Dekat Gua Hira Kaki gunung Gua Hira ataupun Jabal Nur. Jabal Nur. Baik. Tinggi tak tinggilah. Lebih kurang 640 meter. Yes. Kerenan dia. Okey, daripada Kota Mekah ke sini tak jauh, dalam 5 hingga 6 kilo saja. betul. Alright. Tapi waktu sekarang pukul 6 petang. Tepat pukul 6 petang, kita nak tengok bagaimana ni. Saya tak boleh naik, saya wakilkan dia lah daripada Maizak Team untuk naik ke Gua Hira. Gua Hira. So, apa pun Maizak Entertainment, your event solution. Kita tengok sampai ke tak sampai abang ni. Kita tunggu nanti. Thank you. Right guys, kita dah boleh masuk kat sini, insyaAllah. Right, nak keluar ke sana. Masuk dekat dia punya kedai ni dulu. Okay, kita cubalah. Alright, kita beli air kejap. Tu, Fendi beli air. Dia akan teman saya kat atas. Fendi, alright. Dia ada 2 way tau kat sini, kalau tengok ada yang dekat ujung tu, dia naik atas. Yang tu ni cross ke atas. Tengoklah, saya rasa macam saya nak cross ke batu ni ke atas tau. Okay Fendi, kita naik atas tau Fendi. Akan mendaki Gua Hira. Jabal Nur. Jabal Nur, betul. Jabal Nur, dan beginilah Nabi Muhammad SAW dia mengasihkan diri oleh orang-orang musyrik. Betul. Allah Akbar. Dah masuk waktu maghrib. Betul, dia tangga kan? Waktu maghrib guys. InsyaAllah kita cuba. Kita berhenti solat, InsyaAllah. Bukan separuh lah, baru 120 meter. So kena panjat bukit dah. Boys, okay boys. Okay tak? Nak naik atas tak?
Let's go. You nak tu dia? Guys, dengan tinggi dia. Wow guys. So kita kena penyat ni. Okay. 200 meter guys. 200 meter. Alhamdulillah kita akan berhenti solat maghrib di atas. Sekejap. Bagi Fendi dulu. Oh, Fendi atas tu sikit. Bagi dia naik dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. You bring your son. Alright. Bye-bye Kar. Bye-bye. Bye. Use YouTube. Bye. Alhamdulillah. Let's go. Thank you guys. Thank you guys. Masya Allah. Guys, tengok. Allah. Fendi, okay. Careful Fendi. 400 meter. 400 meter. Lagi 200 meter kita sampai lah. Ya, atas tu. Sikit lagi. Kita tengok. Tengok view dekat bawah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Sekejap. Hai. Okey, kita sekarang dah sampai dekat atas ni. Lebih kurang 400. Kita nak solat solat maghrib dulu ni Okey Benny. Ya, kita akan solat maghrib untuk meneruskan lagi 200 meter. InsyaAllah teruskan 200 meter lagi. Tapi kita solat maghrib dulu insyaAllah. Right. Okey bang. Alright, kita dah tiba dekat lebih kurang 390 meter. So lebih kurang 400, sorry 400. Lagi 200 more, 240. Mari kita berperjuangan. Okey. Teruskan perjuangan. Mari. Teruskan perjuangan. Mari. Mari. Gigi tak gigi sih. Gelap sedikit lah guys. Wah. Itu puncak dia sikit lagi tu, nampak tu. Itu puncak dia guys. Masya-Allah. Masya-Allah. Sini ke sana 200 meter je. Tapi itulah memang tinggi lah. Kita tengok bawah tu. Jalan cepat. InsyaAllah. Okey. Lagi 100 meter lagi guys. Tu sikit lagi tu. Nampak tu. Sikit lagi guys. Jadi okey. Abang Zin okey. Mari dulu Abang Zin. Padu Padu mantap macam abang saya. Masya-Allah. Oh tinggi view dia. Masya-Allah. Kita dah sampai 450 meter, sikit lagi. Okay, say something. Sikit je lagi. Almost there. And look at Luz here. Okay. Okay. Good here. Good lah. Lama kurang Andy. Jangan putus asa. Sikit lagi tu. Atas sikit lagi bang. Sikit lagi. Alright. So saya bawa untuk Maiza punya, insya-Allah. Saya akan cabar untuk diri saya sampai ke puncak atas. Nak sampai dah, tapi itulah sikit je lagi. Sikit lagi tu atas sikit lagi. Tapi dia nak naik ni macam untuk uphill dia macam jam pula. Dia jam kat sini. Jam dengan orang ah. Dia ada tangga tapi tangga dia memang sangat-sangat teliti lah. Korang kena tengok kau punya step. Wah, view. Kita belanja view tu sana gunung juga tu Bendy. Okey Bendy. InsyaAllah tengok tu. InsyaAllah memang ekstrim lah. Subhanallah. Alhamdulillah. Sikit lagi nak sampai peak tu je. 30 meter lah kita patutnya tadi. Ini 50 meter. Okey. Kat sini ada kedai berada. Saya dah sampai kat sini dah. Alhamdulillah. Oh kecil lah jalan. View dia cantik. Masya-Allah. Masya-Allah. Cuba. Masya-Allah. Tabarakallah. Cantik. Sampai tu. Oh, dia peak dia. The real peak Masya-Allah. Ada jual macam-macam sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap gini Alright. Oi, baik. Dah sampai peak dia. Inilah peak dia. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, wait lah. Okey bang, say something bang. Abang Zin. Okey. So, how do you feel? Kita ambil 5 minit lagi, Zaz kita turun. Okey. Right. So. Tahniah, congratulations dah sampai puncak ah. Okey, Kak Jana. Say something. Congratulations.
I represent the women. Alhamdulillah. The women. Very good. The first ladies Very good You know, lebih bawah. Tak apa. Geri. Tak apa kita dah sampai peak dah ni. Alhamdulillah. Cukup. Mantap. Dan saya dah break lebih kurang 10 minit. Ambil gambar apa-apa 10 minit kita turun lah, kita downhill lah. Okey, alhamdulillah. Okey guys. Dah nak turun lah bawah ni. Tu bawah dia. Bawah ni ada tangga sikit lah, naik tangga sikit. Ni sampai lah bawah tu. Tapi memang kata memang ekstrim lah. Masya-Allah dengan bukit dekat situ gila. Orang kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memang cantik lah guys. Tu tower atas tu. View dia memang cantik lah. Masya-Allah. Tak boleh nak cakap lah. Korang kena datang kat sini, kumpul stamina, insya-Allah korang boleh naik. So apa untuk Sumaiza, kau dah capai impian. Amin. Alright, kita pun dah turun balik tadi tu. Kita dah ke 200 meter, lagi sikit dah. Dah sampai dah tu. Bawah sikit dia. Bukan lagi sikit jugalah. Banyak juga. Tengok apa? Tapi okey lah, sedap lah. Apapun untuk hiking ataupun untuk naik ke Jabal Nur ni atau Gua Hira ni memerlukan stamina yang cukup power. InsyaAllah kerana batu-batu dia. Sebab dalam view ni kita dapat tunjukkan yang view dia waktu siang dia lagi cantik sebenarnya. Malam ni nampak lah daripada nama lampu. Cuma siang malam ni kita terpaksa berhati-hati lah. Sebab batu kan takut licin, bahaya korang. Okay. Dan untuk sampai sini korang perlu stamina yang cukup. Kalau anda daripada Malaysia, amalkan untuk brief walk ataupun hiking. Jadi Dah turun dah. Hiking is my soul. Alright? Dah turun. Mantap. Sekejap tunggu. Bye. Ready? Okey. Kira. Oi, mantap. Kedua Tuhan, Dah sampai lah Tapi ni jadi imam dekat Jabal Nur lah Pendi. Alhamdulillah. Sampai lah. Dah tu keluar. Pendi. Dah. No. Keluar. Dah isyak lah. Tak apa untuk sampai ke atas kan. Tak apa kat rumah balik hotel kita isyak lah. Okay. Alright guys, kita terus. Alhamdulillah lagi 9 minit sampai ke bas. Dia minta 8 mesti naik bas lah. So sekarang 7.52. Okay lah, tengah lah. Apa nak jalan sini, jom kita nak tengok apa yang best ada. Mantap lah. Alamak. Ini sedap. Ini sedap apa ni? Kita order kat kedai ni. So ada orang belanja gini. Selamat. Roti kicap kuah kambing. Di bawah Safa Tower. Chai dia. Chai tarak yang ketiga hari ni. Gila, power. Gemuk. Mantap Kan. Hari ini Masjid Travel akan berikan sabit atau makanan kepada orang-orang yang memerlukan di Mekah pada 23 Januari 2026. Okey, harap semuanya gembira dapat makanan daripada Masjid. Dan juga pada penderma yang hebat iaitu Encik Kamarudin. Untuk ibunya kita akan buat sabit hari ini. Saksikan. Baik. Kita bersabil sikit lah. Makanan.
InsyaAllah, amin. Alright, selesai sudah kita membuat sabil di belakang Hotel Safa dan pastinya yang berniat InsyaAllah diberkati haji. InsyaAllah. Apa awak nak cakap? Apa? Sampai bila? InsyaAllah, amin, amin. Terima kasih yang travel. You're the best. See you. Saya tadi lepas melakukan sabil untuk hajat sahabat saya turun ke bawah beli teh ais. Ya. Nikmat dia. Kalau nak cakap lah sebab dia sejuk tu. Daripada pagi-pagi tak minum ais ni. Bahaya. Kita dekat lobi. Relax. Dah. Oh, dah sembahyang Jumaat, lepas tu lepak Kena cari karat Lepak dengan kena air. Dahsyat, macam orang kaya lah. Masak macam orang kaya Tiga setengah asam masuk. Sini lah. Tengok dah Pak Arab ni. Nah, duduk je. Kau tengok Pak Arab ni boleh bantu dia pula nak kena ikat. Geram betul. Ini lawa Habib. Macam tunduk macam gitu. Ya. Nanti dia buka kau tengok sana dia. Biar. Dia sekali dia tak tahu kan. Bro. Yes. Mana? 1, 2, 3, 4. Oh, masya-Allah, brother. Oh ya. Masya-Allah. Malaysia. Malaysia. Dia tahu. We from Malaysia. Ini sama. Malaysia. Masya-Allah. Tengok Jen. Like Saudi man. Tengok Jen. Dia buat macam ni tadi. Tengok betul. Syukran. Baru okey. Masya-Allah. Ya, brother. Masya-Allah. Billy. Masya-Allah. Esther, bau betul Esther. Macam manager yang atas sikit lah. Ini. Aduh. Kau kena bagi dia tip lah. Oh, dia kena tarik sikit macam mainon sikit. Barulah masuk.
Oh gitu. Aja geram, Menon. Gini caranya Non. Aja le Ada pusing. Tak sama tau. Yang Cik Bizu ni cara lain. Yang cantik tu buat. Itulah aku cakap hari tu. Ya, dia pasal cara sikit. Masya-Allah, tabarakallah. Masya-Allah. Baik. Asyik lah. Hai wah. Alhamdulillah halal. Gini my friend, no. Go. Kiri je. Okay. Hey. Okey, bye. Nampaknya Jian masih lagi mencari-cari tahu benda yang dia cari ya. Oi brother. Lu cari apa? Cari ni lah, jubah-jubah apa-apa ini. Jubah siapa banyak lagi jubah ni? Untuk Jian, untuk Aswad. Fendi? Untuk siapa? Syami? Berapa ringgit tu satu? Sebelum murah lah tu, boleh. Boleh banyak boleh. Berapa ringgit tu? Satu berapa? 20? 20 boleh. Aduh, dah hari dah shopping cari baju tak apa-apa tak ada orang kata dekat kaki lah. Ni ada roti kata tak ada. Betul lah. Shopping, lepas tu nak lapor. Haji. Oh ke? Sejuk je. Betul ke? Okey, bagus. Boleh makan sekejap kan? Sebab demam ni tak makan selera. Tapi ni macam berselera. Habis padu. Jom makan. Jom. Relax kejap. Relax kejap dekat gate berapa ni, gate G ni untuk pemeriksaan apa entah dekat airport ni lah, dekat airport Jeddah ni untuk masuk. Kita kena tunggu turn dah, banyak bas kat sini. Kita beruntung lah lepak-lepak kat sini dekat gate 3 ni dan kita tunggu lagi belum settle lagi clearance, tapi kita tengok ada kapal terbang babe, turun landing babe. Oh yo. Di Saudi nak balik dah, nak balik Malaysia dah ni. Aduh, sedih kalau masuk airport Jeddah ni. Mesti nak balik ke airport Jeddah. Oi, dah dekat airport Jeddah ke? Masya-Allah. Macam airport dia lain macam. Besar kan? Awak, you want to say something? No. Why you so shy? Camera shy lah you. Handsome boy but camera shy. I don't know ah. Camera shy Mana tu? Cancel. Jangan isap pipe Jangan lupa lah. Mesti modal. Jangan. Tak ada sumbang ni baru kena action. Dah berapa kali aku datang ke Jeddah Airport, tak pernah tengok tempat aquarium ni. Jalan buka juga. Nampak tak? Ikan dia besar gila dia. So gila lah, lawa shoot. Betul-betul lawa. Paris. Kan? Lagi kita nak balik kampung. So, kena miss Jeddah. Nice. Jumpa dekat dalam. Kita nak check in sekejap lagi. Okay, National. Kita nak naik train ni kejap lagi. Pergi tempat tu lah. Tunggulah kejap lagi.
Kenapa tunggu kat sini? Kita nak menaiki train yang comel lebih. Nak ke Mana ke train? apa? Flight dia lah. Kita nak pergi tempat sana. Tempat sana apa lah, nama? lebih kurang Gate 10 berapa? minit lah. Gate berapa? Ha? Gate berapa ni? Itu jom. Dah balik dah. Baliklah kita. Alah. Beli kopi je. Yan. Dia beli kopi. Dia kat pun ni Mama Buns Cafe. Saya kalau harap lah. Yalah. Order ni, aku order ais latte lah. Aku sangat dan satu ngantuk kena kopi tu sedap. Where are you from? Tagalog. Felipe. Dia nak balik dah, kita dah masuk dah pintu gate 37. Gate 37. Tapi jauh tu nak pergi ke Jauh, jalan. Aku nampak flight ni. Jauh juga jalan ni. Okay, dah dapat seat lah ni. Ha? Okay Awak je? Selesa? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kita nak gerak dah ke Malaysia dah. Habislah kita punya cuti. Bentar hari. Sedih. Sedih ke? Sedih. Biasa lah bang. Tengok tu family ni. Nasi mana tu? Seat mana dah? Nasi mana tu? Saja. Hello. Bang tukar dulu bang. Bang tukar tempat duduk boleh? Saya tempat duduk kat ujung ni. Apa boleh lah. Kan. Nak naik flight malam ni. Waktu sini pukul 8. Apa malam? Coba kejap lagi kita tidur ya, tidur. Movie. Siapa? Yep. Bizul? Okey tidur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kerana memilih Ammar untuk penerbangan anda ke Tanah Suci. Keselamatan anda adalah keutamaan kami. Sila berikan sepenuh perhatian ketika kami menerangkan tata cara keselamatan dalam pesawat ini kerana ia mungkin berbeza dengan yang lain. Pukul 12.20 pagi kita baru nak makan. 12.20 pagi. Makan apa? Mandi beef. Okay, kita dah roti. Dessert dah. Ais apple. Tu sebelah tu. Dia ada roti. Ada daging ni. Rugi tak makan. Roti dengan apa ni kan? Dan dessert dia. Rugi tak makan. Selamat pagi. Selamat pagi, good morning. How you gozaimasu? Sekarang kita berada di Morocco. Ha? Perjalanan Morocco. 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 Laluan Jingdal Fate dan Bangladesh. So lebih kurang 2 jam 15 minit kita akan sampai ke Senai. Alah, jauh lagi. Oh ya. Ini breakfast kita. Ya. Kosong. Kosong. Baik. Kek dan juga nasi lemak bertelur. Telur dia panggil apa? Telur apa nama tu? Nasi lemak telur. Mana nasi lemak telur? Bakau nasi lemak telur. Egg biryani. Hmm. Egg biryani spinach. Ya. Mak abang serve breakfast. Apa pun tak boleh lah.